Cik Nan here. So hari ni Cik Nan nak buat unboxing. It's been a while, tapi ni baru ada kesempatan. So saya nak berterima kasih dulu untuk semua pemberi, untuk semua yang mendoakan, dan teruskanlah mendoakan untuk kebaikan saya. Sebab saya tak tahu gapo akan jadi di masa depan. Gapo lagi ujian saya, doakan saya semoga saya kuat, semoga sentiasa dalam lindungan Tuhan dan berjaya dunia akhirat. Okay, so tanpa membuang masa, at the first place saya nak comel. Okay, this is my first hadiah. Tapi sebenarnya dari diri saya sendiri sebab saya nak bunga. Saya nak bunga. So, tapi saya nak bunga yang tahan lama. So, inilah saya buat sendiri. Saya pasang Lego sendiri. Second one, saya dapat ni. This is from student saya. Wakil kelas 2 NE. Jom kita tengok sama-sama. Dalam box. So, kita buka. Best wish for you. Comel. 1, 2, 3. Wow. Dalam ni ada banyak. Bukan satu item je. So kita tengok satu-satu. Sebelum tu, kotak ni bau sangat wangi. Ada perfume. English pear. Apa tak? Sini. Kita tengok dulu apa dah. Aroma room spray. Sedap lah bau. Sedap. Second hot ni saya boleh letak dalam kettle kat air freshener. Next ada ni. Mungkin sebab saya tengok saya ada keychain Mefusan tu dekat bag. So yang ni boleh jadi kawan Mefusan saya. Comel. Cute lah. Ada ni. Apa ni? Pencil box. Tapi saya boleh bubur makeup. Untuk macam keluar sekejap ya. Tapi nak kena solat dekat luar. So boleh letak makeup dalam ni. Ada mak. Dia coten. Tengok dah apa. Comel. Kalau tengok setiap pagi saya breakfast sebelum pergi school kan, ada cabai ni color hijau. Tu pun hadiah birthday daripada junior saya. And this year saya dapat ni daripada student saya. Comel. Saya tak kira replace lah, tapi saya boleh guna gila-gila. Itu je, tapi ada surat. Kenapa lah? Terbalik. Ni surat. Ada 2 surat. Tengok. Oh, kosong. This one kosong. Kita tengok dalam ni. Dia custom sendiri. Kita baca. Happy birthday Cikgu Nurul. Semoga dipanjangkan umur, murah rezeki dan sentiasa bahagia. Dan semoga Allah sentiasa melindungi Cikgu Nurul. May your special day be filled with happiness and success in everything you do. From 7 student to NE. Comel. Thank you so much. Lepas tu ada ni. Dan saya tahu saya suka color hijau. Thank you so much siapa bagi ni. Saya akan guna semua ni is one of the special gift that I've ever got. Sebab saya yang minta mohon hadir masa makan-makan tu untuk tulis surat. Dan saya tak baca pun sebelum ni, saya nak baca hari ini. So let's go. Ada daripada student, daripada kawan, daripada abah saya sendiri. Lepas tu ni intern mate saya print. Besar gedabak. Patutnya saya nak penuhkan notes semua ni, tapi dia dah tepek ni. So thank you. First, happy birthday cikgu. Saya doakan cikgu adalah ahli syurga dan penerus ummah. I hope you can do well in the future. I wish you get a good husband and a happy family. You're already marvelous. Keep it up. Daripada Amna. I love you dia punya ni. Ya Allah, amin. InsyaAllah, thank you. Saya suka menulis surat dan saya suka menerima surat. Tapi saya jarang
dapat the same energy daripada siapa-siapa sekalipun. Even daripada sayang-sayang saya kot. Mungkin saya dia bukan jenis love language tu, bukan jenis gitu. Saya harap future saya, bakal husband saya suka menerima surat. Sebab saya suka menerima yang tersebut. Sebab sayang-sayang saya, kalau birthday kot, apa kot, saya memang handwritten. Dan sebab saya kata, saya dah sediakan sticky note ni, saya kata, nanti semua orang tulis lah wish ko saya, nanti saya akan baca. So, here is it. Okay, next. Selamat hari jadi Cikgu Nurul, semoga panjang umurnya. From Zamirul, thank you, insyaAllah, amin. Selamat hari lahir Hanan. Semoga dengan bertambahnya usia, Allah limpahkan keberkatan, diluaskan rezeki, dipermudah urusan, mendapat kebahagiaan dan keberkatan di dunia dan di akhirat. Akhir sekali, semoga Hanan terus menjadi anak yang solehah, berbakti untuk mak dan arwah ayah. Sayang Hanan. Daripada siapa ni? Dia tak tulis daripada siapa. Tapi dia ada tanda tangan. Love-nya. Thank you, insyaAllah. Terus doakan saya, okay? Semoga saya kuat. Macam gitu. Hai Hanan. Happy birthday ke-24. Moga Hanan dalam jagaan Allah sentiasa. Amin. Mek T cantik. Thank you T. My September May. Happy birthday Cikgu Hanan. May Allah bless you always. Semoga cikgu dikurniakan rezeki dan jodoh yang baik. Setulus ikhlas, Elisa. Thank you. Selamat hari jadi Cikgu Hanan. Semoga dipanjangkan umur dan dipermudahkan urusan. InsyaAllah, amin. Dia tak tulis juga siapa ni. Happy birthday Cikgu Nurul. Semoga sihat selalu dan dimurahkan rezeki. Thank you Cikgu sebab belanja makan. Uzma, thank you. Next, kita tengok apa ni daripada student saya juga. Okay, yang ni dia tak hadir waktu makan-makan tu. Lepas tu, dia bawa hadiah ni waktu next class tu. Baguslah student saya ni. Saya baru tahu saya suka hijau. Oh, dalam ni pun ada banyak item juga. So, the first one, we'll see. Tada! Wow, our chairman. Cute-nya. Wow, cawan juga. Tadi dapat mak. Cute lah. Next, we'll see together. Apa ni? Scented candle. Apa gini? Kita bawa ni tak? Bau baby pun ada. Best. Oh, scented candle ni pun kali hijau juga. Love. Next, ada lagi. Tada! Last item. Chomel. Ni phone accessories. So, saya bolehlah pakai dekat phone saya. Thank you cikgu belanja makan-makan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Pun tak tahu siapa yang tulis. Koyim. Happy birthday cikgu. Semoga panjang umur. InsyaAllah, amin. Selamat hari jadi. Semoga panjang umur. Sorry kalau ada salah. Saya tak tahu siapa ni Lepas tu saya nak maafkan kan. Selamat hari jadi Cikgu Nurul. Semoga cikgu dimurahkan rezeki, permudahkan segala urusan di dunia dan akhirat. Amin. Saya tak tahu daripada amin ataupun dia aminkan doa ni. But thank you. Happy birthday Cikgu Nurul. May Allah bless you always. And semoga dimurahkan rezeki dan sihat selalu. InsyaAllah, amin. Tak tahu juga daripada siapa. Happy birthday cikgu. Semoga cikgu happy seumur hidup. Dapat jodoh yang baik. Amin. Dan berjaya menjadi seorang guru yang bertanggungjawab. Daripada Akila. Oh, thank you Kila. Happy birthday Cikgu Nurul. Semoga dipanjangkan umur. Berjaya di dunia dan di akhirat. I wish for the best for you. Tak ada siapa juga. But thank you. Happy birthday Cikgu Nurul. May Allah bless you. Wo Aini. Pun tak tahu siapa tapi ada tanda tangan. Happy birthday Cikgu Nurul. May Allah bless you. Semoga dapat suami kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Daripada Tasha. Happy birthday Cikgu. Semoga sentiasa dalam jagaan Allah dan dimurahkan rezeki. Cikgu jangan marah kerap sangat tau. Nanti tak cantik dah. PA. Happy birthday Cikgu Hanan. Semoga cikgu sentiasa diberkati oleh Allah dan sihat selalu. Semoga dimurahkan rezeki juga. Daripada Erika. Thank you. Tak faham. Tolong translate. Tapi saya rasa ni daripada intern mate saya sebab dia keturunan Korea. But thank you. Nampak ni. Saya dapat ni. Oh, sekali dengan ni daripada abah saya. Dia pergi Melaka waktu cuti sekolah tu sebab birthday saya 2 days before cuti sekolah hari tu. So dia pergi Melaka, naik cuti tu dia bagi ni. Lepas tu dia bagi keychain.
Love care. Macam, cikgu pun bagi hadiah saya. Apa tak bagi hadiah saya? This one, sebenarnya benda ni sampai waktu saya pergi KL tu. Sebab masa cuti sekolah tu saya pergi KL. So, this one from my special one juga. My Senorita. Saya dah buka dah sebelum ni. Dan saya dah tengok dah. And I love this so much. Dapat ni lawa doa. Lepas tu, saya ada tulis my name, Hanan. So special. Tengok ni. Lawa ke? Macam sesuai sangat untuk on. Thank you, Senoritaku. Oh, wait. Ada surat. Saya nak baca surat ni. Happy birthday, my dear Hanan. I also hope you like the gift I got for you. It's just a little something to make your day extra special. Love you, my sister from another mother. So, thank you so much, Senoritaku. Dia tak pernah miss pun bagi saya hadiah. Happy birthday Cikgu Hanan. Semoga cikgu diberkati Allah dan dikurniakan rezeki daripada Syafiqah. Thank you. Selamat hari lahir cikgu. Semoga cikgu dirahmati Allah dan diberi kesihatan yang berpanjangan. Semoga cikgu sabar ajar kita orang. Thank you cikgu daripada Nurul Ain. Thank you. Happy birthday Cikgu Nurul. Semoga cikgu sihat selalu. Daripada Nini dan Syahira. Selamat hari jadi Cikgu Nurul. Semoga cikgu dipanjangkan umur, sihat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you sebab sabar dengan kami. Daripada Alia. Tengok ni, tak pahal. Awak apa tahu? Ayo cikgu. Happy birthday Nan. Semoga ceria selalu dan happy sentiasa. Hanan Comel daripada Aina. Thank you Nan. Selamat menetas Cikgu Hanan Comel. Semoga dimurahkan rezeki. Thank you makanan sedap-sedap. Semoga jumpa jodoh yang baik, handsome, rici-rici. Amin. Thank you. Daripada Hanis. Happy birthday Cikgu Nurul. Semoga dipanjangkan umur, murah rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Damia. Thank you. Selamat hari jadi Cik Nan. Semoga panjang umur, murah rezeki. Thank you Ajawa Affiliate. Daripada Iqbal. Oh, geng affiliate saya ni. Selamat ulang tahun Cikgu Hanan. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Tapi tak tahu siapa bagi. Happy birthday Cikgu. May Allah bless you. To Cikgu Hanan from Lee. L-Y. Lee siapa Lee? Selamat hari lahir Cikgu. Semoga semua yang kamu inginkan dan idamkan termakbul. Amin. Kami akan selalu menyokong setiap usaha dan kejayaan kamu. Thank you so much. Tapi, siapa ni? Azrin. Azrin. Next. Ada ni. This one. This one from Mami. Waktu saya pergi KL. Tapi dalam ni ada banyak juga hadiah lain. So, we'll see, okay? Ni Mami yang bagi. Sama dengan tote bag yang saya pakai di sekolah. Tapi saya dah tak bersekolah. But I can use this untuk letak barang lah. Dalam ni, ni kakak saya bagi. Saya betul tahu apa dia bagi passport holder. Tapi tahun ni dah tak cop passport. So kita akan guna tahun depan, okay? Thank you sister. Dia ada ni, boleh letak card juga dalam ni. Lepas tu letak passport. Ni belakang. Ni depan. Ni ada baju. This is from my mum. My mum bagi. Syurgaku bagi. Ni baju baggy. Uniqlo punya. Next. Sebenarnya ni wangi dok. Saya tak buka lagi pun bau dah. Tak ada lagi bau wangi. Sabun mandi. Lepas tu ada body wash juga. Macam yang dekat hotel. Thank you Mami. Semoga Cikgu Nurul dimurahkan rezeki dan mendapat jodoh yang baik. Amin. Saya tak pernah mengumpat pasal cikgu. Wow. Cute lah. Raisya sayang Cikgu Nurul. Cute mute. Thank you Syah. Happy birthday Cikgu Nurul. Semoga panjang umur, murah rezeki, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala selalu dan jaga diri baik-baik Cikgu comel. Thank you awaknya. Happy birthday Cikgu Hanan. Semoga cikgu dapat markah tinggi dalam praktikal ni. Amin. Semoga umur cikgu panjang dan jodoh cikgu sempurna. Amin ya Allah. Terima kasih. From Form 3. Happy birthday cikgu. May Allah bless you with a good jodoh. Amin.
Semoga cikgu sihat selamanya and murah rezeki. Daripada Arifah. Thank you. Happy birthday Hanan. Hopefully you may always happy. Keep smile, keep strong, and important is love yourself. May you always in Allah bless. Amin. InsyaAllah. Terima kasih. Yang ni daripada kawan saya tapi saya tak tahu siapa sebab ada sign je. KK. Happy birthday Nan. May Allah bless you with happiness and success. InsyaAllah. Amin. Thank you K. Selamat ulang tahun. Semoga diberikan kesihatan yang baik, umur yang panjang dalam keberkatan. Disediakan oleh tanda tangan. Tapi saya suka ni Bashri. Selamat ulang tahun. Semoga diberikan kesihatan yang baik, umur yang panjang dalam keberkatan dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Daripada api ko. Sanahal Wahanan. Semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur dan dimurahkan segala urusan. Barakallahu fi amrik. Daripada Akil. Daripada Balkis. Happy birthday Cikgu Hanan. Semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Love you. Love you too. Daripada abah saya. Selamat hari lahir Hanan. Comel sih ada chop. This special sebab ada chop. Happy birthday Hanan. Semoga Hanan happy seumur no matter what you do. Semoga nikah cepat sikit. Semoga nikah cepat sikit. Ajak please. Okay bye. Thank you seumur belanja macam-macam. Wah. Daripada Shazvin. This one sangatlah orang kata apa ni, effort dia memang A+++++. Sebab saya tak pernah se-effort ini. Tapi dia buatkan hamper ni sendiri. And also ada card dia buat doodle sendiri. So this is from my mama and papa. So thank you so much. Ni Adib dengan Pia buat. Oh, ada gambar saya. Happy birthday Kak Nan. Semoga comel semua. Semoga murah rezeki. Semoga sehat selalu. Daripada Adib. Semoga Kakak Hanan berjaya di dunia dan akhirat. Daripada Pia. Saya sebenarnya nak buka ni. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much. Saya tak tahu lah nak ikan speechless. Sebabnya macam effort sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Gana ni. Rasa bersalah pula pojok. Oh. Yang first ada matcha latte Aichong. Biskut White Castle. Two next. Wow. Ada getah rambut, herring, love. Sebab saya memang kena ikat rambut. Lepas tu ada, oh, apa ni namanya ni? Kubis ke? Comel. Macam dalam ni game Plan vs Zombie versus Zombie. Cute-nya, kitchen. Saya dapat kitchen lagi. Ada phone. Wow, phone ni lagi lah. Lanyard. Saya dapat lanyard. Cute-nya. Kalau biru. Jaga saya ada kalau biru. Love. This one. Biskut lagi. Saya suka juga orang panggil, orang Kelantan panggil biskut rokok. Biskut rokok lagi. Biskut rokok lagi. Saya dapat pen merah. Tapi sayangnya saya dah habis praktikal. And saya dah habis tanda tu. Roller coaster. Tengok ni alik belakang pun ada lagi nya. Banyaknya. Banyak jajan saya dapat. Ni tadi Mr. Potato. Mr. Potato. Luang kopi. Saya suka kopi hitam tu. Tapi kalau white coffee ni, saya tak pernah rasa keluang kopi. So I will try. Yang ni somel. Dia kata sebab Kak Nan ke cikgu. So dia bagilah ni whiteboard marker dengan siap ada duster lagi. Ya Allah, effort betul. Saya tak pernah dapat macam hadiah kalau birthday ke, semua macam sore bagi hadiah. Sore bagi hadiah tapi kali ni saya dapat sore macam bagi banyak hadiah. Buku nota. So buku nota ni function walaupun saya tak jadi cikgu sebab saya suka juga untuk tulis plan ke apa ke
Tapi saya tak suka planner sebab kalau ada planner saya tak guna. Saya dapat tisu. Cute lah tisu pun. Okay, comel. Ni saya boleh guna untuk waktu saya make up. Dalam hidup seorang perempuan sangatlah berguna tisu. Tapi kalau nak bagi hadiah tu janganlah bagi tisu saja, bagilah emas kau, okay? Tak ada bunga. Comel. Jarang orang nak bagi saya bunga. So saya dapat bunga. Perempuan ni bagilah bunga gapo sekalipun. Action tape. Lepas tu ada pin. Dapat correction tape lagi. Ada tisu lagi. I know this is tak bagus. Tapi kalau orang bagi, kita tak boleh lah menolak ya dok. Dia macam iPhone ke. Kena Tapi kalau orang bagi, kita terima je lah. Sama juga. What is this? Saya rasa function juga benda ni. Mungkin box. Walaupun tak ramai orang bagi hadiah untuk saya tahun ni. Tapi setiap orang tu bagi banyak. So, kalau sebelum ni saya suka bagi hadiah ke sayang-sayang saya. Tapi, kita faham lah. In return, tak semestinya orang tu boleh bagi apa yang kita bagi. Macam kita bagi hadiah ke dia, tak semestinya dia boleh bagi hadiah. Sebab, kita ni manusia. Kadang-kadang keuangan tak stabil. Okay? Saya faham macam benda tu. Tapi, kapok saya belajar, kalau kita memberi, kita memang akan dapat in return. Walaupun bukan daripada orang yang sama, daripada sumber yang sama. Mungkin akan lebih lagi daripada tu. So, Alhamdulillah. Contohlah, kita ada best friend kan. Tapi masing-masing lo ni semua buat haluan masing-masing. Dengan kehidupan masing-masing sebagai Gen Z yang selalu dipersalahkan. Yang selalu oh Gen Z lah tu, oh Gen Z lah tu. Gen Z memang gitu. Whatever. Tapi, we're living in that era. So masing-masing tengah struggle cari duit, meneruskan hidup. So kalau tak dapat hadiah daripada saya pun, saya pasti akan dapat adalah doa. So tu pun dah cukup untuk saya. Sebab kita tak tahu doa siapa hok tanpa hijab, hok terus dilangitkan dan dimakbulkan oleh Allah. So mungkin apa saya dapat pada hari ni, kesenangan ko, kebahagiaan ko, gapo hok saya dapat tu adalah doa-doa set dia. Tak tahu siapa, tapi gitulah, bila kita memberi, kita akan dapat. Walaupun kita tak dapat daripada sumber yang sama. Betul saya kata, storage basket. Oh, boleh letak makanan tadi. Okay, banyak makanan. Again, thank you so much untuk semua pemberi, untuk semua doa, untuk semua kebaikan yang awak buat. Tak kisahlah daripada segi gapo sekalipun. Terima kasih. Semoga doa-doa tu berbalik semula ke awak. And doa awak tu dimakbulkan. Doakan semoga saya dapat jodoh yang baik pada waktu yang tepat. So, that's all untuk video unboxing kali ni. But kita ada unboxing hadiah yang seterusnya. So, stay tune dan jangan lupa tengok.